guys, welcome back to my channel. Okay gang, so hari ni saya ada semangat sikit untuk membuat video sempena bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni agak penat sikit lah. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Tengok kawan saya ni, penat tak In? Penat kan nampak? Sambil bersila dia serve fork, nak congkel oil seal. Klip tak buka macam. Alright gang, so hari ni ada kesempatan sikit disebabkan kita ada dah kemas-kemas kedai. Aku nak update benda ni tapi tak ada masa lagi. So aku rasa hari ni adalah hari yang sesuai. Sebab hari tu saya ada update nak pindah kedai apa benda semua. Sebenarnya saya tak pindah kedai. Saya saja je buat prank. Sebab masa tu kan nak dekat bulan Ramadan. So sebelum bulan Ramadan tiba tu kita buat prank dulu, mengatakan yang kita pindah kedai. Tak adalah rasa berdosa sangat. Tak ada rasa berdosa sangat disebabkan sebelum bulan Ramadan. So sekarang ni bulan Ramadan, kita dah settle, dah kemas kedai. Barang-barang yang orang cakap customer tinggal dulu dekat kedai baru ni pun kita dah 3 tahun 3 tahun yang kita dah beri sini. Pelbagai barang besi, buruk, kekotoran, sampah-sampah customer lama tinggal. Lu apa hal? Lu diam ah. So kita dah kemas semua, kita dah jual besi buruk, jual bateri, jual buang tayar dan bermacam-macam lagi lah. So sekarang ni saya rasa amat selesa. So kita dah ubah struktur kedai kita. So kalau kita orang masuk daripada sini, ni kereta ni buat sementara lah parking kat sini. So itu motor-motor semua baru masuk. So yang ni kita tengah projek. Sebab benda-benda macam ni, Kawasaki dengan Gilera ni, dia barang-barang yang susah nak dapat. Kalau ada pun ada yang biasa-biasa je kan. So ini parking, ini kita buat restore. Yang ni baru masuk buat overhaul. Yang ni baru masuk buat overhaul. Yang ni motor Kawasaki Janda HMC. So motor ni kena mention janda. So motor ni masuk dekat sini untuk buat top set dan sikit-sikit orang cakap apa? Touch-up. So tengok macam mana Madi jual motor ni, macam tu lah owner sekarang. Tapi tak tahulah, mungkin ada perubahan dari segi fast throttle. Nampak lebih meriah lah orang cakap. So kita sambung ke projek bengkel kita. Okay, so dulu okay, tempat ras panah saya sebenarnya dekat sini. Dekat sini. So kalau orang daripada situ masuk dekat sepanah kat sini, banyak sepanah aku hilang. Sepanah banyak hilang, Mat. So sekarang ni tak apalah. Manang bagi orang hilang, Jo bagi orang hilang, Imran, Acap bagi orang hilang, Imran, Abang Pali bawa balik. Macam-macam tragedi. Macam-macam kes yang telah berlaku semenjak aku tak buat video ni. So hari ni aku nak menceritakan dekat korang, dekat subscriber YouTube saya ni, untuk meluahkan hati saya. Sepanah hilang, orang bawa balik, kawan tak boleh pakai, macam-macam. So dulu sepanah je kat sini. Sekarang ni saya dah ubah dekat situ. Bukan sebab saya kedekut, tapi untuk menampakkan kedai ni lebih tersusun. Nampak? Pandai tak aku cover? Walaupun kawan-kawan perangai macam tip. So ni saya buat untuk spana dekat situ. Untuk rak-rak motor yang kita akan restore, semua ada barang kat sini, Mat. Dari segi tank, body, cover set, skru-skru, semua kat situ. Ini untuk projek restore punya motor. Mana yang motor masuk restore, kita akan susun ikut rak, stage by stage. Macam itulah. So dekat sini saya buatkan untuk minyak hitam. Dulu minyak hitam saya dekat sini. So bila customer datang nak masuk macam tu kan, dia masuk je kat sini, dia kena pergi celah-celah motor. Kena pergi celah-celah motor untuk membeli minyak hitam. So bagi saya dia agak tak sempit lah orang cakap itu. So sekarang ni saya buat satu dinding ni saja untuk minyak. So adalah minyak-minyak sikit. Ini pun tak habis kemas lagi.
Tak habis kemas ni motor restore daripada Pahang RZ tu kan. Tak habis kemas lagi kat sini. So kita buat minyak. Mungkin kita akan restock minyak-minyak yang mampu milik, yang bangsawan, yang up to date, semualah. So ada barang-barang sikit, ESR punya barang, Yamaha punya barang, bateri-bateri apa semua, memang kita ada buat standby kat sini. So kat sini kita nampak ni ada motor track saya lah. So ini pun tak kemas lagi, ni bawah ni semua tak kemas dan tak buang lagi. Okay, so settle lah bab kedai. Maknanya saya bukan pindah. Saya buat konten hari tu adalah sempena untuk memprank dan untuk mengemas kedai sebenarnya. Orang tanya Mat. Orang cakap, bang, pindah mana? Bang, pindah mana kedai bang? Bang, bagi location bang. Location baru kat mana bang? Nak lepak bang? Tak ada. Tak pindah kedai. So sekarang ni aku bukan nak mencuri dekat di malam-malam bulan Ramadan ni. So hari ni saya nak teruskan dengan projek RZ 135 Sam KR channel, SKC lah. So motor saya ada masalah goyang itu hari. So saya telah berhubung dengan brother daripada Kelantan untuk membeli sepasang Sporim YBR, iaitu 3 batang Singapore. So macam mana 3 batang Singapore? Jom kita saksikan dan kita bersetubuh dengan alam. Mantap. Okay guys, so di depan saya ni adalah Sporim 3 batang Singapore, iaitu orang panggil YBR lah. So Mak Rempit dulu mengatakan ini adalah Sporim 3 batang Singapore. Okay, kenapa saya memilih Sporim 3 batang Singapore ni adalah macam saya cakap, saya membeli balik RZ ni setelah 10 tahun saya jual RZ yang lama saya tu, WBD 5244 punya nombor plate tu. So motor tu saya dah jual 2013 yang lalu. So saya beli balik RZ ini pada tahun 2023. So genap 10 tahun saya beli balik RZ dan saya merasai lah dia punya vibe zaman sekarang tu. Macam dulu tak ada event, macam sekarang ada event, so agak seronok sikit lah. So kalau korang tengok gambar kat sebelah ni, ini adalah gambar tahun 2013 macam tu lah. Masa tu saya dah pakai dah YBR ni, masa tu warna silver lah. So sekarang ni saya beli balik YBR, iaitu 3 batang Singapore ni. Masa saya beli dia warna gold. So saya dah buang dah cat, saya dah orang cakap, saya dah menghilangkan kekotoran-kekotoran yang ada pada Sporim tu, dan saya mewarnakan dia dengan warna putih pearl. So di depan saya ni adalah warna putih pearl. Kenapa saya memilih putih pearl? Sebabkan saya nak matching dengan motor palat tu. Sebab saya rasa kaoset putih hitam ni memang kena lah dengan saya. Nak pula pakai pula helmet ni, macam santiang So putih pearl ni adalah pilihan saya. So jom kita tengok, kalau kita letak dekat motor, macam mana jadi dia? Korang rasa macam mana jadi dia? Semat ke tak semat? Okay, kau tengok ni, motor aku ada putih. Bila aku masukkan dia dekat sini, orang cakap nostalgia lah bang. Sporim ni memang rare lah bang. Sporim ni dulu orang tak nak pakai bang. Sekarang orang cari balik. Sebab apa? Sebab dia mahal. Time murah orang tak nak cari, dah mahal baru orang cari. Tapi rezeki saya lah dapat Sporim ni pada brother tu dengan harga, orang cakap harga dulu-dululah. Tak ada murah sangat, tak ada mahal sangat. So Sporim ni saya dapat complete. Saya dapat speedo, saya dapat disc, saya dapat screw disc baru, saya dapat hub brake, saya dapat landing brake complete, apa semualah. So saya beli Sporim ni sekali dengan tayar. So tolak tayar apa benda semua, Sporim ni one set saya dapat dengan harga 500 plus sikit je. So sekarang ni, malam ni kita akan buat satu pemasangan dekat motor palat ni. So saya akan ambil balik tayar. Tayar ni tayar baru sebenarnya. Saya akan ambil balik tayar ni, dan bearing kita akan tukarkan baru kat situ. Mana? Welcome back brother. Welcome back brother. Oi. Kau memang terpaling busy Mana pergi mana? Pergi Dino. Okey,
Diorang ingat kita pindah kedai. Oh. Diorang ingat kita pindah kedai. Tak pindah. Saja je prank. Kami masih setia. Yeah. Abang Pali Karipop. Okay guys, so malam ni kita ada projek sikit untuk menukarkan rim. Kita nak ada projek sikit untuk menukarkan rim Rezek Palat saya kepada 3 batang Singaporean YBR. So kita amat bersyukur disebabkan Abang Pali datang malam ni. Sebab Abang Pali yang perlu tukar kita punya tayar. Let's go on. Okay guys, kita sambung balik. Sebab tadi Abang Pali datang, aku rasa macam terharu. Sebab Abang Pali yang akan tukar tayar. Ye London mare Abang Pali. Ye London mare. Okay guys, sebab apa saya cakap tayar baru? Sebab tayar ni ada lagi benang-benang ni. Tayar ni walaupun dia tahun lama, dia tahun 2000 berapa 2000 apa ini adalah tayar Dunlop F20. So nak cari tayar ni memang susah lah. So saya dapat tu hari tahun 2022. Tapi baru 2022 minggu ke-23 2022. So tayar ni masa saya beli kat kedai, harga dia 70 lebih je. Sekarang saya tengok depan belakang 300 lebih. Gila ke tayar 300 lebih kan? Tayar Dunlop ni tayar lama kot. So masa tu saya beli 2 pasang. Satu pasang saya simpan lagi kat atas tu. Yang berbalut tu, itu untuk akan datang saya akan pakai. Sebab tayar Dunlop ni F20 memang mantap, memang grip. Memang mantap dan grip. So saya akan pakai balik tayar ni sebab tayar ni tak keras. Sebab kita beli baru. Saya nak juga kan try tayar-tayar ESR 18. Diorang cakap padu. Masalahnya bila barang sampai habis. Kita bukan tak ada link, ada link. Kita cuma kabel lah tak kuat kan. Selamatlah orang cakap barang sampai tak ada. Order tak ada, habis. Dia bukan macam Abang Pali. Barang order lain, barang sampai macam ni Tengok katalog cantik kan. Tengok katalog cantik sampai-sampai no. Ayah. Gurau. Alah, Kak Noh ni bising lah. Kak Noh pun lebih kurang umur. Kak Noh pun nak tinggal kita dah. Dia nak tinggal kita dah. Okay geng. So sekarang ni kita akan teruskan projek. Bagi Manang settle dulu untuk bahagian dyno. Dyno ada kat belakang. So korang kalau nak dyno kat sini, dekat sini ada 2 biji dyno. Ada MAG dengan Wak Khalid. So kalau kau nak dyno, kau boleh datang kedai Sam. Korang boleh cocok nama Sam. Yang tu kita ada kabel. Okay. So santai kejap, bagi Abang Mali pula dah. Abang Pali minum-minum, kita minum-minum dulu, borak-borak dulu, cerebel dulu. Sekejap lagi kita akan teruskan projek pemasangan. Aku dah tak sabar ni bang. Macam manalah bentuk dia bang kan? Sebab lama dah bang tak tengok RZ pakai 3 batang Singapura. Menimbau kenangan nostalgia. Abang rasa bila last abang tengok orang pakai? Lama betul. Lama kan? Sebab saya last pakai pun awal 2000 tu. Saya last pakai bang. Okey, RZ tu saya beli yang dulu punya RZ 2010. Saya jual balik 2013. 2011 saya pakai 3 batang Singapura bang. Sekarang pakai balik. So RZ tu saya jual 2013. 2023 saya beli balik. Maknanya genap 10 tahun saya beli RZ. Betul. Sekarang 2025 saya beli YBR pula bang. So benda tu macam, yelah, kita jual dulu barang-barang tu disebabkan ada benda untuk disettlekan. Yalah, dulu kita bukan sangka pun harga barang nak jadi macam ni. Lagi satu bang, kita main bukan sebab barang tu mahal. Sebab kita minat. So kita jual motor-motor dulu, sporin-sporin dulu kita jual disebabkan kos ekonomi. Walaupun orang cakap 2025 keras, dulu pun dah keras dah. Kalau orang cakap sekarang berduit, dulu pun tak ada duit lah. Dulu gaji berapa je? Berapa je bang kan? Hilang tu 300 lebih. Sekarang 1,700 bang. Mantap. Kan? So kita buat borak dulu bang. Kejap lagi kita buat projek main. Mantap santai dia bersih satu klip. Lama tak buat.
kedai. So sekarang ni dah siap dah. Oi, Nang. Yoga. Nang. You. So macam mana Nang? Kau rasa apa Nang? Luncur satu kali. Motor sudah handsome. Wah, mantap lah. Baru nampak penuh Mat. Itu hari pakai gelung-gelung hitam-hitam kan. Jiwa-jiwa fighter kan. So sekarang ni saya nak main yang jenis santai, yang jenis boleh lajak gitu. Boleh lajak gitu. Lajak. Oh, semat siap motor aku. Jalannya lurus. Motor siapa ni siap? Semat doh. So sekarang ni okey lah handsome. Kau rasa perlu pakai bajak ke apa? Ke nak biar macam ni je? Macam ni pun dah garang lah ni. Kan? Tak payah. So jap aku nak pergi ronda-ronda jap. Aku nak merasa sport rim yang dah 11 tahun ke 12 tahun yang aku dah lama dah tak pakai. So sekarang ni aku nak rasa balik macam mana dia punya feel dan nostalgia dia. So jom, let's go. When there's no legs, it'll kill when I'm desperate.